Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firdaus dari TV PSS Zuzuno. Hari ini di SMK Bandar Baru Perda melancarkan program Majlis Perpisahan Cikgu Azizah iaitu PKM kita akan bertugas di SMK Pahujaya, iaitu berlangsung pada 19 Disember, iaitu jatuh pada hari Jumaat. Jangan lagi-lagi telah banyak menyumbang kepada kecemerlangan sosial dan kejujuran telah menunjukkan komitmen akan mengheret sekali kejayaan kamu dalam akademik dan juga Imalamu menemani anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firdaus dari TV PSS Zuzuno. Okey, Adam, boleh tak perkenalkan diri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazirul Adam bin Muhammad Ghazi, Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Perda. Okey, Adam, boleh tak apa perasaan Adam bila dapat tahu yang Cikgu Azizah kita akan berpindah? Baik. Bila saya dapat tahu Cikgu Azizah akan berpindah, saya amat terkejut dan sedih kerana Cikgu Azizah merupakan guru yang banyak berjasa dalam sekolah kita. Sebagai PKM, Cikgu Azizah selalu menjaga kebajikan dan disiplin murid. Ketegasan cikgu amat mendidik saya lah, utamanya kan. Dan keprihatinan cikgu buat kami rasa dilindungi. Dengan tagline cikgunya, anak yang baik lagi cerdik, itu saya akan ingat sampai bila-bila lah. Oh, begitu ya, Adam. Okey, seterusnya ada tak kata ucapan terakhir untuk Cikgu Azizah sepanjang dia berkhidmat di sekolah SMK Bandar Baru Perda? Pertama sekali, saya mula-mula ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Azizah terlebih dahulu, kerana Puan Azizah banyak menolong saya di sinilah. Dan di tempat yang baru, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya di tempat yang baru. Semoga lebih komitmen dan lebih maju jaya lah di tempat yang baru kan. Situ saja lah. Okey, terima kasih Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Firdaus dari TV PSS Zuzuno. Okey, Ustaz, apa kenangan manis Ustaz dengan Cikgu Azizah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kenangan manis saya bersama dengan Puan Azizah ialah beliau merupakan seorang yang pentadbir yang sangat memudah carakan para guru. Bahkan beliau dalam menghadapi situasi, beliau sangat tenang. Jadi pendekatan yang beliau gunakan untuk kami sebagai guru-guru di bawah disiplin menjadikan segala pengurusan kami yang berkaitan dengan disiplin pun menjadi lebih mudah. Bahkan beliau juga merupakan seorang pendengar yang baik secara pribadi. Walaupun beliau merupakan seorang pentadbir, namun beliau dikatakan sebagai seorang kakak yang baik dalam mendengar, pendengar yang baik lah. Itulah kenangan manis saya. Dan antara satu lagi adalah beliau sangat menghormati, mahir dalam kerjasama dan banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar lah kepada kami warga guru, khususnya di bawah unit HAM lah. Itu. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz.